Angkara seks bebas, bilangan penuntut universiti dan pelajar sekolah yang dijangkiti HIV semakin meningkat. Banyak usaha dilakukan di semua peringkat untuk membendung kejatuhan akhlak membabitkan golongan ini. Namun pokok pangkalnya, segala tindak tanduk remaja lahir daripada kewarasan akal mereka sendiri. Zaman remaja yang terlalu bebas sehingga terjerumus pada hubungan sejenis mengubah 360 darjah. Pernahkah kita terfikir mengapa pergaulan antara lelaki dan perempuan hari ini semakin longgar? Hubungan yang dahulunya dijaga dengan adab dan rasa malu kini dianggap biasa, malah diraikan sebagai tanda kemodenan. Namun di sebalik semua itu tersimpan satu hakikat yang membimbangkan. Inilah bibit kepada gejala pergaulan bebas yang semakin menular dalam kalangan remaja. Dalam konteks Islam, pergaulan bebas bukan sekadar soal moral, tapi persoalan akidah dan maruah. Islam bukan menolak hubungan sosial antara jantina, sebaliknya menetapkan batas dan adab tertentu untuk menjaga kehormatan manusia. Apabila batas itu dilanggar, maka lahirlah pelbagai kerosakan yang mengancam diri, keluarga dan masyarakat. Islam telah memberi panduan jelas dalam menjaga hubungan antara lelaki dan perempuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan diri mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam menekankan kawalan diri dan rasa malu sebagai benteng utama daripada maksiat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, melainkan syaitan menjadi yang ketiga antara mereka. Ini membuktikan bahawa Islam menutup semua pintu yang boleh membawa kepada zina. Maka pergaulan bebas bukan hanya dosa, tetapi jalan kepada kehancuran iman dan maruah. Antara punca utama pergaulan bebas ialah lemahnya pegangan agama, pengaruh rakan sebaya dan keterbukaan media sosial yang sering mempromosikan gaya hidup bebas tanpa batas. Kadang-kadang ia bermula dengan niat sekadar berkawan atau berbual biasa, tetapi lama-kelamaan membawa kepada kelalaian dan dosa. Remaja yang tidak dibimbing dengan nilai agama mudah hanyut dalam arus kemodenan ini. Mereka mencari perhatian, kasih sayang dan kebebasan, namun akhirnya kehilangan harga diri dan ketenangan jiwa. Hubungan yang tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala hanya berakhir dengan penyesalan dan air mata. Pergaulan bebas memberi kesan besar kepada individu, keluarga dan masyarakat. Ia membuka ruang kepada zinar, kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi. Pihak keluarga pula terpaksa menanggung aib dan masyarakat akan kehilangan generasi muda yang bermoral. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat ke-32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini bukan sekadar larangan, tetapi peringatan agar manusia menjauhkan diri daripada segala yang boleh membawa ke arah kehancuran. Menjaga batas pergaulan bukan tanda kolot, tetapi tanda iman dan maruah.